Selamat datang, para penjelajah kosmos. Bayangkan seketika hamparan alam semesta yang luas dan tak terhingga. Di dalamnya, galaksi-galaksi menari dalam balet graviti yang agung. Namun, bagaimana jika saya katakan, ada sesuatu di luar sana yang begitu besar, begitu kolosal, sehingga ia melanggar semua yang kita tahu tentang alam semesta. Sebuah struktur yang sepatutnya tidak wujud. Dalam video ini, kita akan mengembara ke sempadan pemahaman kita untuk mengenali tembok besar Hercules Corona Borealis. Bersiaplah untuk mempersoalkan realiti kerana kita akan meneroka sebuah gergasi yang mustahil. Sebelum kita menyelami misteri ini, mari kita fahami asasnya. Ahli kosmologi berpegang pada satu idea penting yang dipanggil prinsip kosmologi. Ia menyatakan bahawa pada skala yang cukup besar, alam semesta adalah homogen dan isotropik. Maksudnya, ia kelihatan sama di mana-mana dan ke semua arah. Tiada tempat yang istimewa. Bayangkan ia seperti lautan yang luas, walaupun ada ombak dan pusaran, dari jauh ia kelihatan seragam. Prinsip inilah yang menjadi asas kepada model letupan besar dan pemahaman kita tentang evolusi kosmos. Ia menetapkan had teori tentang saiz maksimum sesuatu struktur boleh terbentuk. Ingatlah prinsip ini kerana ia adalah kunci untuk memahami mengapa tembok besar ini menjadi satu paradoks yang membingungkan. Kisah penemuan kita bermula bukan dengan teleskop yang mengintai galaksi, tetapi dengan pemerhatian fenomena paling bertenaga di alam semesta. Para saintis sedang mengkaji data dari teleskop angkasa seperti Balai Cerap Swift milik NASA. Mereka tidak mencari struktur gergasi, sebaliknya, mereka sedang memetakan taburan letusan sinar gamma atau GRB. Peristiwa ini adalah letupan dahsyat yang berlaku apabila bintang yang sangat besar mati atau apabila dua bintang neutron berlanggar. Penemuan tembok besar ini adalah satu penemuan yang tidak disengajakan, lahir dari data yang pada asalnya bertujuan untuk memahami kitaran hidup dan mati bintang yang ganas. Tetapi, mengapa letusan sinar gamma begitu penting? Bayangkan anda berada di dalam sebuah bilik yang sangat besar dan gelap gelita. Anda tidak dapat melihat dindingnya. Tiba-tiba, mentol-mentol lampu menyala secara rawak di pelbagai tempat untuk seketika sebelum padam. Tekan di mana setiap mentol menyala, anda boleh mula mengagak bentuk dan saiz bilik itu. Letusan sinar gamma berfungsi dengan cara yang sama. Adalah kosmik yang sangat terang membolehkan kita melihat ke dalam jurang terdalam alam semesta. Mengukur jaraknya, saintis boleh memetakan struktur alam semesta pada skala yang tidak dapat dibayangkan. Tirai misteri ini mula disingkap oleh sekumpulan ahli astronomi yang diketuai oleh Istvan Horvath, John Hakila dan Sol Bagoli. Pada tahun 2013, mereka menganalisis data GRB yang telah dikumpul selama bertahun-tahun. Mereka menjangkakan untuk melihat taburan yang rawak dan seragam selaras dengan prinsip kosmologi. Sebaliknya, apa yang mereka temui amat mengejutkan dan hampir tidak dapat dipercayai. Data mereka menunjukkan sesuatu yang tidak sepatutnya ada di sana. Di satu sudut langit dalam arah buruj Hercules dan Corona Borealis terdapat kepekatan GRB yang luar biasa padat. Apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh data itu? Pasukan penyelidik mendapati satu lengkungan besar di langit, merentasi lebih 125 darjah, di mana letusan sinar gamma kelihatan berkumpul. Kepekatan ini bukanlah satu kebetulan. Ia menunjukkan kewujudan sebuah struktur fizikal yang sangat besar, sebuah himpunan jirim yang menjadi
host kepada bintang-bintang yang menghasilkan letusan ini. Ia seolah-olah mereka telah menemui sebuah benua kosmik yang tersembunyi di dalam lautan alam semesta yang sepatutnya seragam. Penemuan ini begitu radikal sehingga ia pada mulanya disambut dengan keraguan yang besar. Bagaimana rasanya menemui sesuatu yang mustahil? Bayangkan melukis peta dunia dan tiba-tiba menemui sebuah benua baru yang saiznya 2 kali ganda saiz semua benua lain digabungkan. Inilah kejutan yang dihadapi oleh Horvath dan pasukannya. Penemuan mereka mencabar idea asas tentang bagaimana alam semesta berfungsi. Mereka memeriksa semula data mereka berkali-kali, mencari sebarang kemungkinan kesilapan atau bias. Namun, isyarat itu tetap ada, jelas dan nyata. Mereka berdiri di ambang satu penemuan yang berpotensi menulis semula buku teks kosmologi. Mari kita cuba fahami saiz sebenar raksasa ini. Tembok besar Hercules Corona Borealis dianggarkan mempunyai panjang kira-kira 10 bilion tahun cahaya. Kita letakkan angka ini dalam perspektif. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun, iaitu kira-kira 9.5 trilion kilometer. Struktur ini berukuran 10 bilion kali jarak tersebut. Cahaya dari satu hujung tembok ini akan mengambil masa 10 bilion tahun untuk sampai ke hujung yang lain. Sebagai perbandingan, umur alam semesta sendiri dianggarkan sekitar 13,8 bilion tahun. Struktur ini hampir setua alam semesta itu sendiri. Untuk kita membayangkannya, mari kita lihat galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Galaksi kita adalah sebuah bandar bintang yang luas, tetapi lebarnya hanyalah kira-kira 100,000 tahun cahaya. Jika kita mengecilkan Bima Sakti menjadi saiz sebutir pasir, maka tembok besar Hercules Corona Borealis akan menjadi sebuah garisan pasir yang membentang sejauh 10 km. Skalanya benar-benar melangkaui imajinasi manusia. Semua bintang yang anda lihat di langit malam, semua galaksi yang pernah dirakam oleh teleskop Hubble hanyalah debu jika dibandingkan dengan saiz raksasa kosmik ini. Bagaimana pula dengan jiran terdekat kita, galaksi Andromeda, jiran galaksi utama kita yang terdekat, berada pada jarak kira-kira 2.5 juta tahun cahaya. Perjalanan ke sana, walaupun pada kelajuan cahaya, akan mengambil masa 2.5 juta tahun. Sekarang, bayangkan menyusun 4,000 galaksi Andromeda dari hujung ke hujung. Barulah anda akan mendapat panjang yang menyamai tembok besar Hercules Corona Borealis. Ia adalah satu skala yang begitu besar sehingga istilah seperti besar atau gergasi terasa tidak lagi mencukupi untuk menggambarkannya. Mungkin anda pernah mendengar tentang struktur besar lain seperti tembok besar Sloan atau tembok besar CFA2. Struktur-struktur ini sendiri sudah cukup mengagumkan dengan panjang melebihi 1 bilion tahun cahaya. Untuk sekian lama, tembok besar Sloan memegang rekod sebagai struktur terbesar yang diketahui. Namun, tembok besar Hercules Corona Borealis mengatasinya dengan mudah. Ia adalah kira-kira 8 kali lebih besar daripada tembok besar Sloan. Ia bukan sekadar pemegang rekod baru. Ia berada dalam liga yang tersendiri, sebuah anomali yang mengatasi semua anomali lain. Fakta yang paling membingungkan adalah ini. Alam semesta yang dapat kita cerap dianggarkan mempunyai diameter sekitar 93 bilion tahun cahaya. Ini bermakna tembok besar Hercules Corona Borealis mendatangi lebih daripada 10% daripada keseluruhan alam semesta yang dapat dilihat. Bayangkan satu ombak di lautan yang panjangnya 1/10 daripada saiz lautan itu sendiri.
Ia adalah sesuatu yang tidak masuk akal dari segi fizikal. Bagaimana mungkin satu struktur tunggal yang terikat oleh graviti boleh menjadi begitu besar berbanding dengan saiz keseluruhan alam semesta? Di sinilah kita kembali kepada masalah utama, iaitu prinsip kosmologi. Seperti yang kita bincangkan, prinsip ini adalah tiang seri kosmologi moden. Ia meramalkan bahawa jirim di alam semesta sepatutnya tersebar secara sama rata pada skala yang besar. Sepatutnya tidak ada gumpalan jirim yang bersaiz 10 bilion tahun cahaya. Kewujudan tembok besar ini adalah seperti satu tamparan hebat kepada prinsip ini. Ia menunjukkan bahawa alam semesta mungkin tidaklah licin dan seragam seperti yang kita sangkakan. Mari kita dalami konsep homogen ini. Bayangkan anda mempunyai sebekas gula. Jika anda melihatnya dari dekat, anda akan nampak butiran-butiran gula individu. Ia tidak licin, tetapi jika anda berundur jauh, bekas itu kelihatan seperti dipenuhi dengan serbuk putih yang seragam. Alam semesta sepatutnya berkelakuan seperti ini. Pada skala kecil, kita ada bintang, planet dan galaksi. Tetapi pada skala berbilion-bilion tahun cahaya, perbezaan ini sepatutnya hilang dan alam semesta kelihatan sama di mana-mana. Tembok besar ini adalah sebutir gula yang saiznya sebesar bekas itu sendiri. Konsep kedua ialah isotropi yang bermaksud alam semesta kelihatan sama ke semua arah. Tidak kira ke mana anda melihat di langit pada skala yang besar, kiri, kanan, atas atau bawah, anda sepatutnya melihat bilangan galaksi dan struktur yang lebih kurang sama. Namun, tembok besar ini memecahkan simetri itu. Ia adalah satu ciri yang dominan di satu arah tertentu di langit, menjadikan alam semesta kelihatan berat sebelah. Ia seolah-olah alam semesta mempunyai satu parut gergasi yang kelihatan dari tempat kita. Berdasarkan prinsip kosmologi dan kadar pengembangan alam semesta sejak letupan besar, ahli fizik telah mengira saiz maksimum teori untuk sebarang struktur. Sejak letupan besar 13.8 bilion tahun yang lalu, tidak ada masa yang cukup untuk graviti menarik jirim bersama-sama untuk membentuk sesuatu yang lebih besar daripada kira-kira 1.2 bilion tahun cahaya. Ini adalah had laju kosmik. Mana-mana objek yang lebih besar daripada ini tidak akan mempunyai masa untuk terbentuk. Ia adalah satu had yang tegas yang terbina dalam fabrik ruang dan masa. Dan di sinilah letaknya paradoks yang paling besar. Tembok besar Hercules Corona Borealis dengan saiz 10 bilion tahun cahaya adalah lebih daripada 8 kali lebih besar daripada had teori ini. Ia adalah seperti menemui seorang manusia yang tingginya 50 kaki. Ia bukan sahaja luar biasa, ia mustahil menurut pemahaman biologi kita. Begitu juga, tembok besar ini tidak sepatutnya wujud menurut pemahaman kosmologi kita. Ia adalah satu objek yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk terbentuk dalam sejarah alam semesta. Jadi, jika ia wujud, apakah sebenarnya tembok ini? Apabila kita mendengar perkataan tembok, kita mungkin membayangkan satu struktur pepejal seperti dinding bata. Tetapi di angkasa, tembok mempunyai makna yang berbeza. Ia bukanlah satu objek padu, sebaliknya, ia adalah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan susunan galaksi dan jirim yang sangat panjang dan padat. Ia adalah sebahagian daripada apa yang dikenali sebagai jaring kosmik, iaitu struktur filamen gergasi yang merentasi alam semesta. Bayangkan jaring kosmik ini seperti sarang labah-labah 3 dimensi yang memenuhi seluruh alam semesta. Berbenang sutera dalam sarang ini adalah filamen galaksi
jaluran panjang yang terdiri daripada ribuan galaksi, gas dan jirim gelap. Semuanya terikat bersama oleh graviti. Ruang di antara filamen-filamen ini adalah lompang kosmik, cosmic voids, kawasan yang sebahagian besarnya kosong. Tembok besar Hercules Corona Borealis dipercayai merupakan salah satu daripada filamen-filamen ini, tetapi dengan saiz yang luar biasa besar. Struktur ini lebih tepat digambarkan sebagai sebuah kompleks supergugus galaksi. Supergugus adalah kumpulan besar gugus-gugus galaksi. Tembok besar ini adalah satu rantaian supergugus yang bersambung, membentuk satu entiti graviti yang koheren, merentasi sebahagian besar alam semesta yang dapat dilihat. Ia adalah lebuh raya kosmik yang dipenuhi dengan berbilion-bilion galaksi, setiap satunya mengandungi berbilion-bilion bintang. Kepekatannya jauh lebih tinggi daripada kawasan sekitarnya. Pekat yang menyatukan semua ini, seperti di tempat lain di alam semesta, adalah graviti dan jirim gelap. Jirim gelap, bahan misteri yang tidak dapat kita lihat tetapi membentuk kira-kira 27% daripada alam semesta, menyediakan perancah graviti untuk jirim biasa berkumpul. Filamen gergasi ini pada dasarnya adalah sungai jirim gelap yang pekat, dan galaksi-galaksi yang kita lihat hanyalah buih-buih terang yang terapung di atas arus yang tidak kelihatan ini. Tanpa jirim gelap, struktur sebesar ini tidak mungkin dapat wujud. Pada dasarnya, tembok besar Hercules Corona Borealis adalah satu anomali ketumpatan. Ia adalah satu kawasan di alam semesta, di mana jirim berkumpul dalam jumlah yang jauh melebihi purata. Di lautan kekosongan angkasa yang luas, ia adalah sebuah kepulauan galaksi yang membentang dari ufuk ke ufuk. Kewujudannya mencadangkan bahawa proses pembentukan struktur pada skala terbesar mungkin lebih kompleks dan efisien daripada apa yang model kita ramalkan. Sudah tentu, dengan dakwaan yang begitu luar biasa, datangnya keraguan yang juga luar biasa. Ramai dalam komuniti saintifik masih tidak yakin dengan kewujudan tembok besar ini. Mereka berpendapat bahawa apa yang dilihat oleh Horvath dan pasukannya bukanlah satu struktur fizikal yang sebenar, tetapi mungkin hanya satu ilusi statistik. Alam semesta ini sangat besar, dan dengan data yang mencukupi, corak rawak boleh muncul dan kelihatan seperti sesuatu yang bermakna. Salah satu hujah utama penentang adalah ia mungkin kebetulan kosmik. Bayangkan membaling beribu-ribu shilling. Kemungkinan besar anda akan menemui satu kelompok di mana 10 kepala muncul berturut-turut secara kebetulan. Adakah ini bermakna shilling itu tidak adil? Tidak semestinya. Begitu juga mungkin kelompok GRB yang dilihat hanyalah satu penjajaran rawak di langit yang kelihatan seperti satu struktur. Menentukan sama ada ia corak sebenar atau hingar rawak adalah salah satu cabaran terbesar dalam kosmologi. Satu lagi persoalan penting ialah kebolehpercayaan letusan sinar gamma sebagai penanda jarak dan lokasi. Walaupun ia sangat terang, terdapat banyak ketidakpastian dalam mengukur jaraknya dengan tepat. Selain itu, instrumen kita mungkin mempunyai bias atau kecenderungan untuk mengesan GRB di bahagian langit tertentu dengan lebih mudah daripada yang lain. Jika terdapat bias sistematik dalam data, ia boleh mencipta corak tiruan yang kelihatan seperti struktur gergasi, padahal ia tidak wujud. Para saintis juga perlu memastikan bahawa mereka tidak tertipu oleh kerawakan. Otak manusia diprogramkan untuk mencari corak, walaupun di tempat yang tiada corak. Fenomena ini dipanggil pareidolia, seperti melihat bentuk haiwan di awan.
Ahli kosmologi mesti menggunakan ujian statistik yang sangat ketat untuk memastikan bahawa corak yang mereka lihat seperti tembok besar ini adalah signifikan secara statistik dan bukan hanya produk imajinasi atau kebetulan. Kerana keraguan ini, pencarian untuk bukti pengesahan masih diteruskan. Cara terbaik untuk mengesahkan kewujudan tembok ini adalah dengan mencari bukti lain. Sebagai contoh, dengan mementahkan taburan galaksi secara langsung di kawasan tersebut menggunakan teleskop optik yang kuat. Jika terdapat kepekatan galaksi yang sepadan dengan kepekatan GRB, maka hujah untuk kewujudan struktur ini akan menjadi lebih kukuh. Sehingga itu, ia kekal sebagai satu hipotesis yang menarik tetapi belum terbukti. Namun, mari kita berimajinasi sejenak. Bagaimana jika ia benar-benar wujud? Apakah implikasinya? Jika tembok besar ini nyata, ia akan menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah astronomi. Ia akan memaksa kita untuk menilai semula dan mungkin membuang prinsip kosmologi, idea yang telah menjadi panduan kita selama hampir satu abad. Ia akan menjadi satu anomali yang tidak boleh diabaikan. Kewujudan tembok ini mungkin bermakna bahawa alam semesta tidaklah homogen pada skala terbesar. Mungkin terdapat benih atau ketidakseragaman dari zaman alam semesta awal yang jauh lebih besar daripada yang kita jangkakan. Mungkin model letupan besar kita, walaupun sangat berjaya, tidak lengkap. Ia mungkin memerlukan pengubahsuaian untuk membolehkan pembentukan struktur raksasa seperti ini. Ia membuka pintu kepada kemungkinan bahawa terdapat prinsip-prinsip fizik baru yang beroperasi pada skala kosmik. Mungkin alam semesta kita adalah sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar, sebuah multiverse, dan struktur gergasi ini adalah kesan interaksi dengan alam semesta lain. Atau mungkin sifat jirim gelap dan tenaga gelap adalah lebih kompleks daripada yang kita fahami, membolehkan pembentukan struktur berskala besar dengan lebih cepat. Spekulasi ini, walaupun liar, menjadi mungkin jika kewujudan tembok besar ini disahkan. Ia mencabar kita untuk berfikir di luar kotak. Ia juga boleh mengubah pemahaman kita tentang inflasi kosmik, iaitu tempoh pengembangan pesat sejurus selepas letupan besar. Teori inflasi meramalkan alam semesta yang sangat licin dan seragam. Jika alam semesta sebenarnya bergumpal pada skala yang begitu besar, ia mungkin memerlukan model inflasi yang baru ataupun mungkin menunjukkan bahawa inflasi tidak berlaku seperti yang kita fikirkan. Tembok besar ini boleh menjadi kunci untuk membuka misteri detik-detik pertama kewujudan. Penyelesaian kepada misteri ini mungkin terletak pada generasi teleskop akan datang. Balai Cerap Angkasa James Webb, Teleskop Nancy Grace Roman dan Balai Cerap Vera C. Rubin akan memetakan alam semesta dengan perincian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka akan dapat memetakan kedudukan berbilion-bilion galaksi, memberikan kita gambaran 3 dimensi jaring kosmik yang paling jelas. Dengan data ini, kita akhirnya akan dapat mengesahkan atau menafikan kewujudan tembok besar Hercules Corona Borealis sekali dan untuk selamanya. Jadi, kita berdiri di persimpangan pengetahuan. Di satu sisi, model alam semesta yang telah kita bina dengan teliti selama berabad-abad. Di sisi lain, sebuah anomali gergasi yang mencabar segalanya. Tembok besar Hercules Corona Borealis mungkin satu kesilapan data, atau mungkin ia adalah petunjuk pertama kepada satu kosmologi yang baru dan lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan. Ia mengingatkan kita bahawa alam semesta masih penuh dengan misteri yang belum terungkai,
sentiasa bersedia untuk merendahkan diri kita dengan skala dan kerumitannya. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan yang membingungkan ini. Soalan untuk anda, jika tembok ini benar-benar wujud, apakah teori paling liar yang anda boleh fikirkan untuk menjelaskannya? Kongsikan idea anda di ruangan komen di bawah.